Let's go. Bye-bye durian. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye durian. Durian. Dah kenyang durian. Sendawa durian dah. Lepas ni ketuk pun bau durian. Alamak. Okay guys, let's go next destination. Tengok apa kita buat. Apa kita buat pula dah. Apa kita nak pergi mana? Ini menghala ke Bentong lah ni. Yes lah, Bentong lah. Nice view. Nice view. Macam lukisan eh? Ha. Okey, dah masuk kat mana ni? Dah masuk ke Bandar Bentong. Ni bukan bandar you ke Bandar Bentong? Lama. Bandar I 2 tahun je kat sini. 2 tahun sekolah kat Bentong. 10 tahun pun sama lah, macam ni lah rupa dia. Apa yang menarik kat Bentong ni? Apa yang menarik? I tak pernah jalan-jalan kat kedai-kedai kat Bentong ni. Tak pernah lah. Apa dia punya signature? Bentong Selain daripada lemang Tok Ki lah, apa benda lah kan. Ni kedai apa? Kaupo ni. Kaupo ABC. Yes. Oh, you tahu Yelah, banyak orang tahu dulu-dulu lah. Tu zaman dulu punya. Sekarang 90s lah, 90s. Sekarang biasa je lah. Mana ni kedai dia kan? Kaupo. Tan Kaupo. Lagi? Itu je lah kot. Apa lagi Bentong ni? Bentong dia ada air terjun. Camang Dam. Camang Dam Macam tak vibe je Camang. Kan? Mungkin vibe lah kot. Kita yang tak pernah pergi. Dulu-dulu je orang pergi Camang ni. Sekarang orang tak pergilah Camang. Banyak tempat lain orang pergi kan. Tapi tak tahulah, sebab kita pun bukannya minat pun nak pergi apa tu, air terjun semua ni. Apa ni kat sini ada yang ubat tu apa? Oh tu Halia tu. Halia apa tu? Yelah. Entah nama dia. Aduh, lupa lah pula. Halia Bentong. Salah. Ya, betul lah tu. Halia Bentong tu famous lah kat Bentong. Yalah, itu famous baru-baru ni je. Sebab dia jual Halia tu. Air Halia. Ni tengok vibe orang pergi jogging. Ni tengok ni Bentong. Macam kat Temelur, dia dekat Sungai Pahang tu. Bentong. Bukan Betong Bentong. Bukan. Betong tu kena bawa pasport dulu. Buku merah kena bawa. Kalau Bentong ni tak payah bawa Ni tak payah. Bentong dengan Betong. Beza Jangan tak pandai beza pula. Tu saja tu. Saja buat tu. Durian dah tak raya lah makan durian. Anak buah you ni orang Bentong kan? Dia duduk sini, dia kerja sini. Oh, dia kerja sini. Tu dia rumah dia depan ni Anak dia tu cucu you lah kan? Anak dia tu cucu lah, cucu saudara. Kira you dah bercucu lah. Tompang orang punya cucu lah. Cucu saudara lah. Yes. So you dia orang panggil Aki je? Grandpa, Granddaddy. Alamak. Granddaddy. Grandpa lah sangat. Ni dia orang ambil gambar. Bye-bye. Bye-bye.
Bye-bye. Putus lama je dia. Muka tak ada perasaan. Muka tak ada perasaan. Cucu you. Alah, bapak dia yang tolong. Masuk sembang. Okay. Peace, Noah. Bye-bye, Jaja. Bye-bye, Jaja. Bye-bye, Wan. Bye-bye, Arif. Kita sambung lah. Ride kita apa lagi? Sambung lah. Sambung ke mana ni? Ya. Ikut je lah. Press je. Bagus. Mantap, brother. Mantap. You press je. Mana dia nak bawa tu tak tahu. Ya, betul. InsyaAllah. Dia bawa tempat yang best-best. Ni satu lagi Lemang Tok Ki. Yes, ni Lemang Tok Ki 2. No, Lemang Tok Ki 2. Tapi kita selalu pergi Lemang Tok Ki 2 lah kan. Ya, relax sikit lah. Relax sikit, santai sikit lah daripada Alah, yang tadi tu, pertama tu. Yang pertama tu sesak orang ramai sangat. Mempaga Rauk. Okey, merah. Merah kena berhenti. Okey, apa kita nak buat kalau duduk kat traffic light ni? Apa? Kena Macam-macam tengok mana? kiri kanan depan belakang juga. Betul. Bahaya dia banyak. Okey. Pertama nak jalan, kena tengok dulu kiri kanan. Kalau tengah duduk statik ni pun kena tengok belakang. Takut ada kereta lori tak ada brake ke apa ke kan. Macam-macam boleh jadi. So sentiasa berwaspada, jangan lalai duduk kat traffic light ni. Tapi selalunya kita ambil belah kiri sekali lah. Paling selamat lah, insyaAllah. Kita cuba elak risiko. Okay, So minyak ada 3 bar lagi. Cukup kot. cukup ke? Tak tahulah. Depan ni ada sesi minyak. Boleh je nak isi sekejap. Jangan ambil risiko. Alah, kejap je. Temelur, kalau temelur 70 kilo je lagi. Temelur 70 kilo. KL? Yes. KL lebih kurang sama. Ya. KL 50 60 lah. Okey. Kita isi minyak lah. Mana tahu boleh naik jauh lagi. Alamak. Boleh pergi jauh lagi. Jangan keluar bang. Jangan keluar. Let dulu. Let dulu cakap dia. So kita review dekat Bentong. So motor ni boleh bergerak 200 km lagi. So kita tengok ke mana arah tuju Waze bawa kita. Mana ni? Wow, cantik lah. Selamat jalan. Selamat jalan. Oh, Bentong daripada lah. Bentong. Yes. Bye-bye Bentong. Bye-bye Bentong. Alamak, dia suruh pergi kiri lah. Dia suruh pergi kiri lah. Pergi kiri. Mungkin jam lah terus tu. Oh, So, kena jam pergi pun. kiri. Okey, kiri ya. Okey, kiri. Ambil kiri. Jangan Kiri, tu. ya. Kita jangan ambil risiko. Alright. Ikut je Waze tu cakap apa. Kiri ya. Okey. Yeah. So kita layan dulu highway LPT, Karak LPT. Wah, dia cakap masuk sini Dia cakap masuk sini. Narik, tertarik, debum. Kau memang tertarik debom. Ini makanan ruji kita punya jalan ni. Mak. Lama tak balik kampung ke? Ni memang jalan balik kampung you ni, I tahu. Kampung you, okey? Okay. Kampung I kena bawa pasport. Oh gitu, okey. Semua klaim kampung ah. Ya.
banyak kereta. Macam kurang lah sikit. Okey lah, tak banyak kereta. Chill. Ni ada cabang ni. Cepat. Satu ikut jalan lama, satu ikut jalan Highway. Mana nak lalu? Nampaknya kita ikut highway, bro. Wow. Ikut hati dan perasaan lah. Ikut highway cepat sikit sampai. Boleh lah. Hari pun dah petang. Lancang 22 kilo lagi. Temerloh 54. Cenut 79. Kuantan 172. Maknanya kalau Karak ke Temerloh ni lebih kurang dalam 50 kilo lagi kan. So dah ibarat dia macam Danok ke Hat Nyai. Betul tak, Paul? Compare tu tak tahan tu. Perumpamaan dia tu pergi hanyai. Aduh. Danok Hat Nyai, Karak Temerloh. Sama. Itulah. Selalu sangat rate Thailand ni jadi macam ni lah. Sama lah tu. Lebih kurang. Lebih kurang kan? Itulah dia. So kita boleh bayangkan jarak dia tu. Jauh dia, masa dia. Sama lah tu. Pergi dulu. Pergi dulu, tak apa. Semoga selamat sampai. InsyaAllah. Wah. Dah sampai dah. Dah sampai kampung awak ni. Sempang. Oh sampai Sepang. Yelah, kampung kau seorang lah. Kampung awak. Wah, kau belajar cakap dengan awak ni tau. Berdoa. Ya. Jangan kampung berdoa. awak. Temerloh mentekak. Mentekak. Banyak perumahan dah sini weh. Banyak dah. Maju dah, maju. Maju. Okay guys, kita masuk Sempang ha. Okay. Nampak kayaknya kita ke Temerloh. Temerloh? Tak terus Tak. One time minggu depan pula. Minggu depan? Minggu depan. Promise? InsyaAllah. Ada program One time kan minggu depan. Alamak. So ni kita Temerloh. Cerita besok sibuk nak pergi Pekasari. Kita tengoklah apa ada di Pekasari. Dia seronok kan di Pekasari tu. Dia Taulah. pecah temelang pula kita yang nak pergi. Iyalah dia nak pergi. Pantang dengar Pekasari. Suka sangat. Pekansari Temerloh tu, Pekansari terpanjang tau. Benda besar kat Pekasari. Bukan besar apa, besar dalam Pekansari. Iyalah. Besar dalam Pekasari. Rumah masa kecil-kecil kat Pekasari. Rumah kita lereng lereng istana tahu tak? Pekasari lah tu. Masuk lorong taman tu jumpa pejabat kadi, lepas tu jumpa pejabat pelajaran, lepas tu jumpa rumah Pakcik Abu Postman, lepas tu barulah rumah kita. Macam lah orang tahu kat mana tu. Lereng istana lah. Iyalah, Cik Tah. Kita orang bandar tau. Orang town lah, orang town. Orang town lah. Bandar Temerloh tu kita punya nama sekolah dulu pun, sekolah rendah pun, Sekolah Kebangsaan Bandar Temerloh. Okay? Untung lah duk bandar. Tapi kita tak jumpa awak Oh, saya lagi bandar pada bandar. Apa? Aduh. Awak duduk dekat tu kan? Awak duduk kat mana? Awak duduk dekat lembaga.
Bandar lah tu, lembaga tu. Lembaga. Tapi itulah masa kecil-kecil kita main sama-sama, maksudnya tempat permainan sama. Kita main dekat taman bunga, dekat dewan kan. Tapi kita tak jumpa kan. Belum dijumpakan. Belum dijumpakan, ditemukan. Tapi tempat permainan sama, tapi kita tak geng, kita tak kenal dia pun. Oh tak. Kita tak dikenalkan masa tu. Adalah hikmahnya. Kita kenal dah besar dah. Kita dah kerja baru kenal dia. Yes. Masa kita sekolah-sekolah tu kita tak pernah jumpa dia pun, tak kenal dia. Elok ke? Kau masa tu comot ke? Bontot kucing. Comot beringus. Aduh, tak raya juga. Aduh. Takkanlah dah pandai melaram dah pandai make up. Betul lah tu. Jumpa kenalah comel-comel. Sikit masa comel. Masa tengah prime kan. Yelah, masa tu umur kita baru 20 21 kita kenal kan. Ui, lama dah kalau macam tu kita kenal ni Ni ikan patik. Dua buah. Kita tak lalu Bangau tu ke? Apa ni? Masuk Bangau? sini apa? Tak. Oh tak. Apa nama tempat ni? Apa? Bangau Tanjung. Yelah, dia masuk Sempang ni, nama dia apa? Ni Temeloh kan? Dia nak pergi Temeloh kan? Dia ada nama dia, Songsang kan? Salah. Sonsang. Depan tu. Oh, bukan. Sempang Sonsang. Sempang apa nama ni? Sempang Apa Bangau. tu? Bukan, ni ada Sempang ni. Sempang apa? Tengok tu. Nama tulis. Sempang Lubuk Kawah. Bangau Tanjung. Bangau Tanjung. Ya. Lubuk Kawah. Kalau masuk sebelah kiri ni dia menghala ke sungai lah, Sungai Pahang. Sungai Pahang lah. Lubuk Kawah. Nak masuk kiri ke? Ikutlah. Nak masuk nak jalan-jalan. Tengok vibe. Kita tengok vibe. Ride to everywhere namanya. Boleh je. No problem. Lama dah tak masuk sini. Sini tenang sikit kan. Relax sikit lah. Ni lalu air tepi sungai lah. Ya. Lama dah tak tengok air Sungai Pahang. Ini nama dia Bukit Tingkat. Bukit bertingkat-tingkat. Ya. Kat mana tingkat dia tak tahu. Tak tahu. Benda orang ni suka hati dia letak nama lah. Rumah tamu. Tamu dah sekarang. Dah jadi tempat event lah. Baguslah. Semakin maju. Rumah daripada tak duduk, baik bagi orang buat berniaga. Paya Bane, Paya Jawi, Kampung Sanggang. Jangan lupa Kampung Sanggang tu tebing tinggi. Yalah, kiri kamu sana. Ya. Pak tu tulis. Tu. Puas hati. Puas hati. Dapat lah. Yelah, kok ada yang rindu kan? Paya Bane Jejawi Sanggang. Ouch. Puas hati. Ouch. Tempat jatuh lagi dikenal. Ni kan pula tempat beranak. Alamak. I pernah jatuh motor sini tau. I bawa motor. Hebat kan? Handai kaya tak tahulah. Handai sangat sampai boleh jatuh. Ni Rania ikan patik? Bukan? Bukan. Sungai Pahang weh. Sungai Pahang weh. Bukan, dia Syah. Syah. Baru ni Agong ada ni, Sultan Pahang ada datang makan kat kedai Syah. Dia kalau you all masuk jalan Bangau ni, jalan tebing ni, memang banyak lah kedai makan. Baik tepi sungai. Baik tepi sungai. Nanti cari je lah. Kita cuba share. Kita cuba. Kalau ada, kita record. Kalau sempat lah. Tepi-tepi sungai ni banyak kedai. Tadi tu pun kedai baru tu, Rania tu. Ni nama dia Kampung Bangau Tanjung.
banyak juga orang akan jual apa tu, pantai sangkar. Dia sebab bawah ni ada sangkar. So orang berniaga pantai lah, pantai sangkar, pasal hidup. Beli lah, bawa balik. Beli, bawa balik, lepas tu masak kat rumah. Yes. Nak tahu sedap tak sedap kan? Masak sendiri. Masak sendiri. Nak Tak. pedas, bubur apa, cili banyak. Nak masam, beli tempoyak masam. Tahu asam keping. Tu yang beli kat Pekarsari tu. Yeah. Beli asam tempoyak, beli bunga kantan, beli Itulah tujuan macam-macam. utamanya. Beli ikan seluar. Oh, bontot kucing. Bontot kucing aja. Bontot kucing jadi mangsa. Air balang juga. Syah. Syah, tu. Ni dia. Tepi kita dah sungai. nampak. Vibe dia memang cantik lah. Cubalah esok kita try. Okey. Ni nama dia Suasana. Duduk tengah jalan. Ni benda pula. Patin madu. Selera patin madu. Oh, semua tepi sungai bawah. Oh, sangkar kat bawah tu. Apa? Ni? Ni patin, kancing. Dah banyak dah buka kedai tepi ni Ya. Banyak. Ni nak sampai dah ni Sempang. Ni peluang lah. Peluang buat duit. Ya, peluang perniagaan. Kena Industri- rajin-rajin lah. Industri patin kan. Yes. Tanjung Keramat. Terus tu muara tu nama dia Tanjung Keramat. Oh, baru tahu hari ni. Bukan kita panggil situ muara. Iyalah, mungkin nama dia Tanjung Keramat kot. Tak tahulah. Okey, ni nama Hala Bandar Temeloh ni. Tu ada pintu gerbang dah. Dah ada pintu gerbang. Mana tengok? Tulis apa tu? Benda tulis tu. Tulis Jawi lah. Tak berapa nak nampak. Daulat Tuanku. Ni atas tu Selamat gerbang Pating Temeloh. Gerbang Patin Temeloh. Dulu jabatan ni, jabatan kayu ni sini. Dulu. Oh ni. Ni jabatan kayu ni dulu. Jabatan kayu tapi belah bawah kan? Bawah dia kena Ni vibe sungai. dia kena apa orang kata? Dia kena beratur. Tu bawah tu nampak. Alamak, itulah taman rekreasi. Yes. Durian. Durian ni, durian. Durian lagi ada tak larat dah Tak nak larat makan dah. durian. Ini apa? Seri Malaysia. Seri Malaysia. Ni rest house. Oh, ni rest house. Atas ni. Ada lagi? Ada hotel lama. Tapi sini kalau nak makan apa steamboat, sini. Dekat hotel Smash ni. Rest house. Rest house tu. Okey, kita dah sampai ke Bandar Temeloh. Kita tengok bawah ni. Boleh lalu tak? Boleh lah. Esok yang tak boleh lalu Pekansari. Esok Pekansari. Takut tutup lah jalannya. Jalan ni sepanjang ni lah Pekansari tu. Kat sini ni semua orang berniaga ni. Nampak? Penuh orang. Penuh orang ni pergi mana? Oh, dah ada berniaga dah. Oh, ya ke? Tu? Tak, tu berniaga tepi. Ni berniaga tepi je. Ni orang nak naik bot ke? Oh, tu jambatan gantung tu boleh lalu lah. Tu jambatan gantung tu. Oh, boleh lalu. Nice. Tapi baiklah tak payah lalu. Apa ni? Tak adventure. Sinilah orang ambil gambar. Tu Temeloh. Ada apa? Jual pula tepi ni. Oh. Dahsyat lah vibe dia tak Yap. Tadi kita jumpa Bentong kan? Sekarang kita jumpa Temeloh pula. Tu dia. Temeloh. Tapi kalau kita dimodernkan dia jadi Temeloh. Temeloh. Yes. Oh, mantap. Temeloh. Ni ramai ada biker-biker daripada KL datang. Melepak.
Cantik Cantik. Cantik. Baru tahu cantik kampus ni. Tu ada boat tu, nampak tu Ni. penambang. Ni. Hello. Dia nampak ke tak nampak? Tahulah dia. Oh, tu ada boat lah Mana? bawah. Oh, Sana ada tu. bot. Oh, tu. Nak naik bot pula. Maju, bro. Maju Temelloh Limit dia. Ni apa nama? Dataran Tok Gajah. Ni tempat diorang macam water park ni kat sini. Ha. Ni masjid baru, Masjid Temelloh. Yes, masjid baru. Tadi kita lalu tu masjid lama. Yang nak turun ke Esplanade tadi kan? Ya. Ada masjid. I ambil tak tadi gambar masjid tu? Itulah tak perasan. Masjid tu masjid kenangan tu weh. Alamak, nostalgia. Nostalgia. Cik Ta dan Cik Paul bernikah di situ. Alamak. Ni bandar baru Temelloh. Okey. Yeah. Ada apa ni? Orang berhenti ramai ni. Pesta. Oh, macam Jakun kan sampai Temelloh ni. Jakul Oh, ni macam pasar malam ke dia orang baru nak buka-buka? Oh, ya ke? Adalah tu. Oh, malam ni kita haruslah kena pergi jalan lah. Kita round Temelloh. Oops. Petang ni ramai orang bersia-sia. Hari Sabtu, tak ada benda nak buat. Daripada duduk rumah tu, jom kita keluar bersia-sia tepi sungai. Sia-sia tepi sungai Ni bandar lama. Bandar baru. Cok, bandar baru. Yes. Ni bandar baru. Kita nak ke hotel dulu kan? Check in dulu. Rehat-rehat siap. Kita dah keluar rumah daripada pukul 11 tadi. Ni antara favourite hotel lah. Walaupun dia hotel lama, tapi kita tenang duduk sini. Hotel Green Park. Yes, Okey, dah sampai. Okey. Meriah suasana malam di Temelloh. Yes, Dah lama dah tak jalan waktu malam kat Temelloh. Ya. Ni bandar lama. Bandar lama Temelloh. Apa tu? Nostalgia. Dulu lembaga belakang tu lah. Masa kecil-kecil duduk situ lah. Ni balai polis. Itu zaman dulu-dulu lah. Sekarang dah banyak berubah Ya tu. So kita nak tengok lah mana. Alright.
cahaya bergemelapan, cahaya cantik berseri-seri. Oops. Banyak kereta weh. Orang pergi ke mana ni? Oh, tengok tu meriah kat bawah tu. Pasar Karat. Oh, okey. Jam Night market ni. Night market in Temerloh. Rambut sale Temerloh. Dia sebenarnya jualan daripada kereta kan. Belakang kereta. Ramai lah orang. Boleh lah, okey. 8.5. Ni, dua-dua. Kek coklat moist. Mainan pun ada. Buah pisang. Pisang. Ulat. Malam ni dah ada jual sayur lah. Semua kantai dah ada. First time ni lalu sini. Tak pernah lagi. Balik Temerloh jarang datang sini. Selalunya pergi Kasari je. So hari ni dapat lepak Sabtu Ahad kat sini. Kita tengok apa yang ada. Saya yang suka tu. Urut kaki pun ada. Bandel pun ada. Macam lah. Dia nak belon. Bandel pun ada. Janji boleh berniaga. Oh hai. Sushi. Kek pun ada.
macam ada ini jeruk ke apa? Jeruk asam tu. Oh, tu dia dah campur siap lah. Dia dah tahu sekali dah dia punya bahan. Dia punya asam dia apa semua. Kenapa mangga? Kenapa? Oh, nanas. Bagilah. Oh, Itu kedondong. mampus masak. Mampus masak. Mantap. Mantap. Ha. Kalau orang tu belum, awak tahu kuih ni, kuih apa? Mantap. Boleh tak tahu? Ni rasanya etok. Etok. Dia kena cari kat sungai ni. Lepas tu dia goreng ke benda? Ada barbecue. Dia dah masak lah ni maksudnya. Okey lah tu. Jagung bakar. Meriah. Itu makanan. Ni hati. Hati apa? Ambil hati satu, pedal satu. Dah satu. Ayam? Ayam. Tu ada beza tu ayam ke? Tak ada. Ada kecil besar. Ni dada kan? Dengan dada. Yang ni dada kecil. Boleh lah. Tak nak besar-besar kan? Nak dada ke? Nak puasa ke apa? Dada kan. Ni kabut sale ni kalau kat Temelloh hari Sabtu kan? Sabtu malam Ahad memang dia buat kabut sale, tapi dia punya vibe dia bukan vibe macam pasar malam tau. Dia macam vibe dia macam carnival vibe dia. So dia ada cover makan, barangan. Kira macam okey lah. So macam dia punya menu pun macam menu-menu dia pun macam modern-modern punya style lah. Dia ada daripada chicken grill lah, daripada Thailand lah, makan Thailand, apa nasi lemak autentik semua ada. Semua ada. Maknanya kuih autentik, donat, segala macam, mochi, modern, autentik, klasik, ada. Sampai ada yang jual, macam jual sayur pun ada. Maknanya kalau you all tak nak pergi esok pagi ke apa? Ke Pekarsari, boleh datang sini. Kabut sale ni dekat dataran. Kita panggil ni macam dataran Temelloh lah. Bus stand nama. Cari je lah Petronas ni, ada Petronas, ada bus stand lama. Di sungai, dia bus stand sebenarnya ni. Bus stand domestik lah. Untuk lokal. Jadi boleh datang sini hari Sabtu malam Ahad. So besok, kalau rajin, bangun pagi, pergi Pekarsari. Kena pergi pagi-pagi sebab ramai orang. Jadi, boleh try lah datang sini. Macam okey lah dia punya vibe. Saya pun first time. Walaupun saya ni orang Temelloh. Tapi, saya tak pernah pergi ni. Kabut sale ni. So, di first time. Macam terkejut jugalah. Macam okey lah. Dia punya konsep ni very okey lah bagi saya lah. Very interesting. Okay? Okay guys, datang Temelloh, try. Hari Sabtu malam Ahad. Sampai pukul 12 malam. Daripada petang katanya. 6, 7 dah start sampai malam. Okay.
dataran ni ada mana tak? Ada festival ni tapi ada. Dataran. Ada. Nampak ada orang parking kereta ni. Ya, bawah tu lah. Dataran. Ada carnival. Nampak tu? Tak ada. Berapa banyak carnival ada kat sini? Kenapa cik tak? Oh, tadi beli ayam percik. Pecik. Padu ayam pecik bukan? Betul, leci Oh betul. kang. Oh leci Ayam kang. tu Oh leci okey. kang, Jangan buat Kejut pasal pula. Tiba-tiba pula ada leci kang. Macam pelik pula lah rasa. Leci kang lah. Aduh. Padunya kat telur ni. Rasa macam order Bali tadi. Bukan Bali. Itu tadi. Oh, tempat lain. So hari ni akhirnya kita Ending dia sampai Temelloh. ending dia di Temelloh daripada KL naik Fraser pergi Bentong, pergi Raub makan durian, terjumpa pula dengan anak saudara lah apa benda semua. Last Temelloh. Kalau janji tak jumpa. Kalau janji memang tak jumpa. Alhamdulillah jumpa. So tadi fikir-fikir kita orang kata lepak Temelloh. So tadi singgah Pasar Karat je. Pasar Karat pula singgah. Betul. Bukan, dia bukan Pasar Karat kan. Kabut sale. Kabut sale. Kabut sale. Ada dataran tadi ada nampak juga carnival tu macam malam nak pergi. Macam happening gila Temelloh ni kalau hari Sabtu. Tapi tak larat lah nak pergi kan. So ni kita orang kira macam last lah. Lepak je minum-minum air. Basically this is our hometown lah. Temelloh. Boleh tahan. Meriah. Alhamdulillah hari Sabtu Ahad. Esok Pekasari kan. Lagi satu, kita tak pernah datang hari Sabtu macam ni. Kita tak pernah Kita jarang staycation hari Sabtu lah. datang. Selalunya Tapi kita tak pergi berjalan. mungkin kita balik rumah ke, kita pergi mana, kita Betul. jarang jalan bila hari Sabtu. Tapi hari Ahad tu wajib lah, memang akan pergilah ke apa. Selalu kita bertolak tu daripada pagi, daripada Temelloh, daripada KL pergi ke Pekasari. Lebih kurang macam tu lah. So nampak gayanya lepas ni kita kena, kalau nak datang Temelloh ni kena datang hari Sabtu. Betul. Datang hari Sabtu, try lah tengok pergi Kabut Sale, Carnival. Dia orang Kabut ada sale tu sebiji macam naik bazar, naik market. Night market. So dia memang okey lah. Tadi aku dah review sikit kan. So ni besok InsyaAllah by tengah hari 1 ke 2 InsyaAllah kita orang akan balik KL lah. Kena makan ikan patin dulu. Patin masak tempoyak dulu baru kita balik. Tapi nak beli juga ikan. Kau mana pun ikan kena beli. Itu untuk yang kat rumah. Untuk masak tu kena beli besok. So pagi kena keluar lah. Kalau keluar tengah hari panas. Keluar pagi. Okay. Rasanya tu lah kot. So jangan lupa. Okey. Adik ni datang. Adik ni datang. Tak ada straw adik. Ya, saya Dia lupa straw ni. Okay. Adik ni datang tahi. So jangan lupa subscribe, follow, share, like, comment video kita orang. Okay, support lah, please. InsyaAllah Come on lah. boleh memberi manfaat. Yeah. Okay. Alright. Thank you pada yang dah support tu. Thank you. Alright. Good night from Temelloh. Bye.